Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Baik, pada video kali ini saya akan bincangkan beberapa soalan berkaitan dengan matriks. Kita buat ulang kaji sikit. Untuk soalan yang pertama ini kita ada dia beri unsur-unsur matriks, dia suruh kita bentukkan matriksnya. Jadi kalau kita lihat di sini, ini saya ingatkan kembali lah, kalau A 1 2 ini maksudnya baris pertama, dan juga uh, baris dan lajur kedua. Okey, jadi kalau kita tengok di sini, baris paling tinggi dia ada 3, dan lajurnya paling tinggi ada 2. Jadi kita tahu ini matriks A ni dia adalah matriks 3 kali 2. Macam tu. Kan? Jadi tinggal kita masukkan sahaja nilai-nilai unsur-unsur tu lah. Kalau 2 1 maksudnya baris kedua, baris kedua lajur pertama di sinilah. Sini 5 di sini. Kan? Sekejap saya padam dulu. Okey. Jadi 2 1 di tengah-tengah sini. Jadi sini 5. 1 2 baris pertama lajur kedua. Jadi 2 dekat sini. 2 2 baris kedua lajur kedua, jadi 6 dekat sini. Baris kan, baris kedua. Ini lepas tu ada 3 2 baris ketiga lajur kedua. 3 sini. 3 1 baris ketiga lajur pertama, jadi 1. Ni dan juga lajur baris pertama, lajur pertama kosong situ. Jadi jawapan dia macam itulah. Jawapan dia kita ada satu matriks yang bersaiz 3 kali 2. Okey, untuk soalan seterusnya, kita ada diberi, kalau kita tengok situ diberi matriks A, matriks E dan F, yang mana ada unsur matriks E dan F ni ialah 2 kali 2. Dia minta hasil tambah. Jadi kita tambah macam biasa. Tambah. Jadi kita salin balik matriks E ni 2 1 5 3 tambah dengan negatif 2 1 3 negatif 8. Jadi kalau awak masih ingat, untuk operasi tambah dan tolak matriks kita hanya tengok pada pasangannya. 2 ini dengan negatif 2 ini. Jadi kita tambah 2 tambah negatif 2 sama dengan kosong. Jadi 1, kita tengok pasangan yang sama tempatnya kan. 1 dengan 1 sini. Jadi 1 tambah 1 2. Ini 5 dengan 3. 5 tambah 3 8. Dan yang terakhir 3 tambah negatif 8. Jadi dapatlah negatif 5. Straightforward. Kalau tambah sama, kalau tolak pun sama. Kecuali ada pendaraban integer. Nanti kita akan jumpa soalan yang mendarab dengan integer depan dia. Okey, baik. Ini soalan yang berkaitan dengan subtopik matriks sama. Bila kita ada matriks sama, dia beri macam ni. Contohnya lah, dia kata A adalah sama dengan B. Kita tengok unsur-unsur matriks A ni sepatutnya sama dengan matriks B. Jadi, kalau kita tengok satu per satu, kalau kita tengok sini, 1 sama sini, 1 juga. Kan? 4, sama 4. 5 sama 5. Jadi apa yang kita nak buat ni sebenarnya? Okey, dia minta nilai P, Q dan R. Jadi kita tengok P mana P? P sini 2P. 2P pasangannya sini 4. Jadi kita keluarkan tu lah. 2P sama dengan 4. Kan? Jadi P sama dengan berapa? 2 darab berapa? Dapat 4. 2 darab 2 lah. Kan? Ataupun jalan kerjanya dia jadi P sama dengan 4 per 2 lah. Kan? Dapatlah P sama dengan 2. Okey, seterusnya mencari nilai Q pula. Q kita tengok. Q di sini pasangannya 5. Ni terus dapat jawapan lah. Q sama dengan 5. Tak perlu kira. Okey. Dan yang terakhir kita nak R. R ini sama dengan 10. Jadi kita keluarkan negatif R sama dengan negatif 10. Macam tu. Jadi kita potong je lah dia punya negatif tu. Jadi R sama dengan 10. Contoh kalau 10 ni positif macam ni. Kalau 10 tu positif, kita tengok. Ni lain pula. Dia kadang-kadang soalan ni pada perangkap. Jadi negatif R sama dengan 10. Jadi kita nak R sahaja. Dan ini negatif R. Jadi negatif itu pindah sebelah lah. Sama dengan negatif 10. Okey.
So, simple je lah. Oh, tak nampak bawah tu. Nampak pula ya. Macam tu. Ni. R sama dengan negatif 10. Okey. Seterusnya, kita ada soalan masih lagi matriks sama. Diberi matriks P sama dengan matriks Q. Okey. Saya tukar pen lah. Color biru lah. Color ungu. Jadi lain sikit. Kita tengok ya. Sama macam tadi, kaedahnya kita cari pasangan dia. Contoh ni, dia minta nilai X, Y dan Z. Kita cari X. X pasangannya 8. So, straightforward. X sama dengan 8. Okey. Y pula. Y. Sini 3. Jadi, Y sama dengan 3. Okey. Manakala yang Z ni lain sikit. Kalau Z ni kita tengok dia ada operasi sikit. Macam tu. Ni ialah unsur yang baris ketiga lajur pertama ni. Jadi 2Z tolak 5 sama dengan pasangannya sini negatif 2. So kita kena selesaikanlah persamaan linear ini. Kita nak cari nilai Z sahaja. Jadi 2Z balik pula. Jadi 7 pula. 2Z sama dengan negatif 2. Negatif 5 pindah sebelah jadi tambah 5. Jadi Z 2Z sama dengan berapa ni? Negatif 3 kan? Bukan negatif 3, positif 3. Positif 3. Lantas Z sama dengan 3/2 ataupun 1.5 ataupun 1/2. Okey. Soalan seterusnya kita ada pendaraban matriks dengan integer. Dan dia minta untuk kita selesaikan operasi tambah tolak antara matriks inilah. Okey, kita ada, kalau kita nampak ada 3 kat luar, ada integer kat luar. Ini ada 1/2 dekat luar. Okey, apa kita nak buat dengan integer yang dekat luar ni? Jadi kita kena darab masuk dengan semua unsur-unsur dalam matriks inilah. Jadi 3 darab 2 dapatlah 6. 3 darab 6 18. 3 darab 0 0. 3 darab 1 3, negatif 6 dan 9. Okey. Operasi masih sama, tak berubah ya, operasi tambah. Okey, yang untuk matriks yang tengah ini dia tak ada perkali depan dia. Dia tak ada darab dengan integer depan dia. So kita salin je lah balik. Salin semula 3, 2, 1, 3, negatif 1 dan 2. Okey, manakala matriks yang terakhir ni kita ada darab dengan 1/2. Kena darab semua ni. Kena darab semua tu. Jadi 1/2 darab 6. 1/2 darab 6, 3. 1/2 darab 9, 9/2 lah. 1/2 darab 8, negatif 4. Ini 2. Sini negatif 1. Sini 12. Bagi 2, 6. Okey, kalau awak perasan, saya hanya darab 1/2. Saya tak masukkan sekali tolak ataupun negatif kat sini. Jadi dia operasinya masih sama tolak ya. Okey, jadi macam mana kita nak selesaikan? Kita boleh tolak, kita boleh terus tambah dan tolak semua. Maksudnya di sini 6 ni tambah 3 tolak 3. Direct terus. Jadi 6 tambah 3 tolak 3, jadi sini 6. Macam tu. 3 tambah 2 tolak 2. Sama pula. Jadi 3 lah. Kan? 18 tambah 1 tolak 9/2. Ni kena tekan kalkulator lah. 18 tambah 1 19. 19 tolak 9/2 dapatlah berapa ya? 5 9 9/2 ialah 4.5. 4.5 jadi 14 1/2 lah. Gitu. Jadi ini negatif 6. Negatif 6 tambah 3 tolak dengan negatif 1. Itu kena hati-hati. Kena hati-hati. Ini ada tolak dengan negatif 1. Make sure awak tekan kalkulator tu. Kena tolak dan juga negatif 1. Jadi negatif 6 tambah 3 dapat negatif 3. Tolak negatif 1 jadi negatif 2. Okey. Seterusnya 0 tambah negatif 1. Jadi negatif 1. Tolak dengan negatif 4.
Negatif 1 tolak negatif 4 jadi 3. 2 tolak dengan 2 sini 9 dulu. 9 tambah 2. 9 kan? 9 tambah 2 11. 11 tolak dengan 6. Jadi 5. Okey, itulah dia. Okey. Kita tengok. Ini pendaraban matriks dengan integer kat luar. Macam mana kalau soalan mendarabkan dua matriks? Ini contoh soalan mendarabkan dua matriks. Kadang-kadang dia suruh darab sahaja. Kalau macam ini kita kena buktikan yang mana A darab dengan B tambah C sama dengan A darab B tambah A darab C. Jadi soalan ini ada dua bahagian. Bahagian sebelah kiri dengan bahagian sebelah kanan. Kita kena buat dua-dua. Okey. Di sini kita ada kurungan. Jadi kita kena tambah dulu. B tambah C dulu ya. B A kat luar. B tambah C, B tu 1021 tambah dengan C 12 negatif 31. Jadi saya buat yang luar dulu. Saya buat sebelah kiri dulu. Kita ada sini, jadi A ni A darab dengan 1 tambah 1 2 02. 2 tambah negatif 3 negatif 1. 1 tambah 1 2. Okey. Jadi kita kena darab pula lah dengan A. Di sini pun kita kena hati-hati. Kalau awak tengok A ni sebelah kiri. Jadi A kena sebelah kiri lah. Tadi A tadi 2 3 negatif 4 5. 2 3 negatif 4 5. Darab dengan hasil tambah B tambah C tadi. 2 2 negatif 1 2. Okey. Masihkah ingat macam mana nak darab? Macam mana darab, kita kena, biasanya kita nak senang kita hasilkan macam ni. Yang sebelah kiri melintang, sebelah kanan menegak macam tu. Jadi tutup dulu. Kita buat yang sebelah ini dulu. Ini dan ini. Kan? Jadi 2 darab dengan 2. 2 darab 2 4. Tambah dengan 3 darab dengan negatif 1. Negatif 3. Seterusnya yang belakang pula, sini pula ya, sini pula. 2 ini darab dengan 2 sini. Jadi 4 juga. 3 darab 2 tambah 6. Okey, lepas tu kita buat yang bawah pula. Ni. 45 dengan 21 ni. Jadi negatif 4 darab 2. Negatif 4 darab 2 negatif 8 tambah dengan 5 darab negatif 1 negatif 5. Okey. Seterusnya 45 ni dengan 22 ni. Dapatlah. Negatif 4 darab 2 ialah negatif 8 tambah 5 darab 2 10. Okey. Jadi sebelah kiri ni kita kena selesaikanlah hasil darabnya. 4 tambah 3 negatif 4 tambah 3 1. 4 tambah 3 1. 4 tambah 6 10. Negatif 8 tolak 5. Negatif 13. Ini negatif 8 tambah 10 2. Okey. Ini sebelah kiri tau. Ini sebelah kiri. Jadi kita nak tengok adakah sebelah kanan nanti sama tak dapat dengan itu. Okey, jadi kita buat pembahagian. A darab B. A darab B tadi 2 3 negatif 4 5 darab B ialah 1021 kan, tambah dengan A darab C. A tadi 2 3 negatif 4 5 tambah dengan darab dengan C. C tadi 1 2 negatif 3 1.
Banyak je nak darab. Memang soalan macam ni memang kena banyak kali darab. Jadi pun sama, kita buat melintang, melintang, tegak, tegak. Ini melintang, melintang, tegak, tegak. Okey. Jadi 2 darab 1, 2. 3 darab 2 tambah 6. Lepas tu 2 darab 0, 0. 3 darab 1, 3. Ini negatif 4. Negatif 4 tambah 5 darab 2, 10. Lepas tu negatif 4, 0, 0 dengan 5. Okey, tambah dengan 2, 1, 2 tambah negatif 9. Negatif 4, negatif 4. Negatif 4, 1, negatif 4. 5 darab negatif 3, negatif 15. Okey. 1, 2. 1 tambah 1, 2 pula. 4, 5 dengan 2, 1 ni ya. 4, 5 dengan 2, 1. Jadi negatif 4 darab 2, negatif 8. 5 darab 1, 5. Negatif 4 darab... salah. Bukan ni. Yang atas. 2, 3 dengan 2, 1. 2, 3, 2, 2, 4. Tambah 3, 1, 3. Lepas tu baru bawah. Negatif 4, 2. Negatif 8. Tambah dengan 5. Okey, mari kita lihat apakah kejadiannya. Ini 8, 3, 6, 5. Tambah negatif 18. Ini bukan 18, ini pendarab. Tambah dengan negatif 7. Negatif 4 tambah negatif 15. Negatif 19. 4, 3, 7. Negatif 5. Negatif 8, 5. Negatif 3. Okey, so kita tambahlah dua ni. Kita tambahkan. Dapatlah 8 tambah negatif 7. 1. Kan? 3 tambah 7. 10. Okey, 6 tambah negatif 19, negatif 13. 5 tambah negatif 3, 2. Okey, nampak tak? Sekarang jawapan kita sebelah kiri dah sama dengan sebelah kanan. Okey, itulah yang kita nak buktikan. Yang mana ini sama dengan ini. Okey, sekian. Terima kasih.